ada 19 kaki setengah. Okey, 19 kaki setengah pun walaupun kata kita mencadangkan kepada owner ini pakai enjin 40 ataupun 60, tapi kita kena buat kekuatan hampir sekali ganda apa yang kita cadangkan. Kenapa kita kena buat gitu? Walaupun kita cadangkan maksimum enjin 60 horsepower, kita kena cadangkan boleh tahap level enjin ini 115 pun boleh effect. Sebab apa? Sebab orang ni kita tak boleh nak kira. Hari ni dia kata nak pakai enjin 40 je bang. Awak buat tak apa lah, lebih kurang lah. Pada murah-murah sikit sebab saya nak pakai enjin 40. Bila dia buat balik, dia memang dia pakai enjin 40. Tapi one day dia ada duit sedikit, dia tukar enjin yang lagi besar, dia tak teringat dah apa yang dia kata dulu. Sebab tu kita kena buat kekuatan enjin ni sekali ganda apa yang dia demand. Supaya dapat protect lah. Okay. Kalau tanya saya, kalau kita orang, kita akan menggunakan pulley fiber. Ini dia transfer. Pulley fiber. Enjin ni dikuatkan macam mana? Dia bukan dikuatkan dengan pulley fiber semata-mata. Kotak ni salah satu function menjadi tulang untuk support supaya dia punya traction ni tidak bergoyang. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak suruh traction ni kita kuat, kita buat kotak. Salah satu cara. Sambil-sambil dia dapat boleh isi barang, satu dia menjadikan traction kita lebih kuat. Dapat